Seperti mana perkataan sumut, terus tabah bertahan tanpa putus asa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini 17 September. 5 hari sejak kami mula berlayar pada 13 September dan 4 hari kami menanti berlabuh di titik hujung pesisir pantai Sicily ini. InsyaAllah kami tidak give up tapi mengatur strategi. Alhamdulillah, kebanyakan daripada kapal flotilla daripada Tunisia dan Spain telah berada di perairan Sicily. Tapi sekarang ni kami sedang berbincang untuk mengatur strategi. Sama ada ingin meneruskan pelayaran atau masih lagi menunggu kerana sebahagian daripada bot-bot kecil daripada Tunisia tidak mampu untuk mengharungi badai. Ombak besar 3 meter yang dijangka akan berlaku pada besok. Jadi sekarang ni kami masih lagi berbincang untuk memastikan kami dapat terus berlayar bersama menuju ke Gaza. Gaza sekarang ini sedang dibakar, diratah dan dijarah. Terus doakan kami untuk kami tidak berhenti. Seperti mana perkataan sumut, terus tabah bertahan tanpa putus asa. GSF adalah gerakan masyarakat sivil, gabungan NGO untuk kita memecahkan, meruntuhkan sekatan, seterusnya menggesa rejim dan dunia untuk menghentikan genosid dan buka koridor bantuan kemanusiaan. Azman bin Ishaq, tim Itali, 17 September, Sicily, Itali.